Mana kunci rumah? Ngah, nampak kunci rumah? Manalah Ngah tahu. Kau cubalah tanya adik. Tanya adik. Adik mana pula? Manalah Ngah tahu. Adik! Budak ni. Dek! Ha? Kunci rumah mana? Tempat biasa tak ada. Tak ada, sebab tak adalah Alun tanya kau. Engkau je yang suka keluar masuk rumah ni. Manalah adik tahu, kan biasa ada kat tempat biasa. Alun Tak. cubalah cari. Tak tahu. Apa yang kau tahu? Ha? Kunci rumah mana? Kat tempat biasa lah. Adik letak tempat biasa. Kau jangan melawan. Cakap elok sikit. Kau tu bongsu. Dah lah Long, adik nak keluar, nak pergi beli baju. Kau nak keluar pergi mana pula? Kunci rumah kau hilangkan, lepas tu sibuk nak keluar rumah. Tak payah. Aku ketua keluarga rumah ni sekarang. Dengar cakap aku sulung. Heilah. Long, ni kuncinya. Mana kat sofa? Sini je. Oh, yelah. Aku duduk situ lah semalam. Tak apa lah. Aku malah keluar. Adik mana adik ni? Adik. Panjang umur. Hari tu nak beli baju kan? Tak payah. Tak payah bazir duit. Ambil. Pakai ni. Alun tak muat dah. Jadi simpan duit tu. Tak payah bazir. Pakai je. Ya. Kenapa pula? Adik dapat kerja dekat JB. Tapi jauh sikit. Gaji dia besar agak. Johor? Jauhnya. Asal buat keputusan sendiri? Asal tak bincang dulu? Jauh ni. Entah kau ni, Dek. Kau lupa ke pesan arwah mak? Apa-apa dengar cakap Alung kau ni. Yang kau memandai terima kerja tu dah kenapa? Adik boleh buat keputusan lah. Ini masa depan adik. Ni surat tawaran kau kan? Ni, lain kali bincang dulu. Bukan buat keputusan sendiri, Dek. Merajuk dah tu. Kau tengok kah? Ini yang kata dah besar. Cakap sikit merajuk. Perangai macam budak dah besar. Hei. Oi. Kau nak ke mana? Adik nak pindah Long. Adik nak cari kerja. Kau tak dengar apa aku cakap tadi? Yang kau mana-mana buat keputusan ni apa hal? Sekarang ni kau nampak Long? Nampak apa? Kau nampak tak? Umur aku sekarang Long dah 30 tahun Long. Tapi kau tak bagi aku buat keputusan untuk diri aku sendiri Long. Jangan kau ajar aku. Aku sulung. Kau bongsu buat cara sulung. Kau cakap aku kau ajar Long. Kau cakap aku kau ajar. Kau ajar untuk orang yang nak yang terbaik untuk masa depan dia sendiri Long. Tapi, Dek, kita orang ni cuma nak yang terbaik je untuk kau. Nak yang terbaik ngah? Nak yang terbaik. Ni yang Angah panggil terbaik. Along koyak operator. Yang company luar boleh nampak usaha adik. Tapi family adik Along, Angah. Apa yang Along Angah nampak untuk adik? Mental Long. Hari-hari Angah adik mental hari-hari. Sebab apa? Sebab Along dengan Angah cuma tahu cinta adik je. Kau memang tak boleh harap. Sebab tu arwah mak pesan kat aku. Sebab tu adik selalu ingat yang mak je yang appreciate adik. Mak je yang nampak usaha adik Long. Dah lah Long. Along Angah. Lepas ni dah tak payah kisah dah pasal adik. Adik tahu nak cari jalan hidup adik. Lepas ni tak payah kisah nak cari salah adik lagi. Kau sedar tak apa kau buat ni? Kau sedar tak apa kau buat ni? Long, pergilah, Long. Adik! Kadang-kadang orang nampak anak bongsu ni macam manja. Apa yang diorang minta tak dapat, apa yang diorang nak dihalang. Tapi akak abang tahu tak? Sebenarnya anak manja ni lah yang selalu memendam apa yang diorang rasa sebab nak jaga hati ahli keluarga yang lain. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Surah Baqarah ayat 216. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Jadi akak abang, kita nak ajak akak abang semua berbalik pada Quran dan Sunnah. Sebab dalam Al-Quran itu sendiri pun Allah SWT dah jawab dah pun setiap persoalan kita, setiap tanda tanya kita. Berbalik kepada yang anak bongsu tadi. Jadi jangan pernah kita rasa down sebab biarlah orang lain tak nampak apa yang kita rasa. Biarlah orang lain tak nampak air mata kita. Tapi yang penting kita hidup di dunia ni untuk mencari redha Allah SWT, bukan redha manusia. Jadi abang kalau nak dapatkan item yang eksklusif macam dekat belakang iPad ni, boleh terus datang ke galeri kita by appointment. Ada double promotion yang kita nak bagi dekat akak abang. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.